Weh, kau nampak tak kertas aku tadi? Aku rasa kan, cikgu salah kira lah. Aku patutnya fail tau. Habis tu kau dapat berapa? Lulus aja. Cukup-cukup makan. Rezeki jangan ditolak. Tapi kalau memang salah kira, alah, diam je sudah. Bukan cikgu perasan pun. Man, macam gini lah. Kau ingat tak ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70? Allah suruh kita bertakwa dan bercakap benar. Tapi kalau aku beritahu markah turun, macam mana? Markah biarlah turun. Tapi jangan sampaikan nilai diri kau tu jatuh semata-mata nak lulus. Aduh, berat betul ujian ni. Lagi susah daripada soalan matematik. Itulah baru betul ujian. Cikgu, saya rasa cikgu dah tersalah kira lah markah saya. Lega kan bila kita dapat cakap benar? Lega sangat-sangat. Tak apalah walaupun markah jadi lebih rendah.